Pergi ke taman memetik delima, singgah sebentar membeli kurma. Salam Ramadan berbuka bicara. Terima kasih menghadiri untuk meriahkan suasana. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nina. Dan saya Zalif. Kami dari Wartawan Cerita SMK Seri Mutiara. Hari ini, sekolah kami mengadakan program iftar perdana bagi tahun 2026. Mari kita saksikan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Kak Irish, saya ada satu soalan untuk Irish. Apakah amalan sepanjang bulan Ramadan? Baiklah, terima kasih atas soalan. So, antara amalan yang saya terapkan pada bulan Ramadan, saya akan pastikan satu hari saya baca 3 muka surat Al-Quran. Lepas tu saya akan pergi tarawih. Saya juga akan selawat sebanyak mana saya mungkin. Saya juga harap kita semua dapat buat lebih banyak amalan sebab kita kena kumpul banyak pahala dekat bulan Ramadan ni. Sebab pahala ni berganda-ganda daripada bulan-bulan sebelumnya. Saya harap dengan amalan yang saya buat hari ni dapat memberi inspirasi kepada korang semua. Amin. Terima kasih atas soalan tersebut. Dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Assalamualaikum cikgu, saya ada satu soalan untuk cikgu. Apa menu berbuka hari ini? Okey, menu untuk hari ni kita ada ayam masak merah dengan daging masak hitam. Yang tu yang main menu lah, dengan nasi biryani. Okey, yang tu main menu. Lepas tu kita ada kuih-kuih yang banyak yang disponsor oleh cikgu-cikgu. Ada parent juga. Lepas tu air ada juga kan. Air disponsor oleh Cikgu Syakir. Banyak lagi lah. Kau tengok kat sate kita ada. Itu pun disponsor oleh Tabir. Wah, terima kasih cikgu sudah jawab soalan saya. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Betul Ustazah? Boleh tak hari ni saya nak interview Ustazah? Okey, kita ada 2 soalan Ustazah. Okey, soalan pertama. Apakah tujuan utama Ustazah mengadakan program iftar perdana ini? Okay, Ustazah yang mengadakan, tak sebenarnya pihak sekolah tujuan utama kita mengadakanlah untuk iftar tahun ini. Tujuan dia adalah untuk mengimarahkan. Sebabnya antara aktiviti yang kita adakan dalam program Ihya Ramadan adalah program khatam Quran dan iftar perdana lah. So tujuan dia sebenarnya nak rapatkan hubungan antara warga SMK Seri Mutiara. Kita jemput semua student, cikgu-cikgu, termasuklah guru non-Muslim. So kita sama-sama dapat bersama-sama mengimarahkanlah bulan puasa. Di samping tu kita ada buat solat tarawih lagi. Alhamdulillah lah kat sini kita dapat melakukan sunah-sunah lah bulan Ramadan. Okey, Ustazah ready soalan kedua? Okey, soalan kedua. Soalan ni ialah, bagaimanakah sambutan program iftar perdana ni? Okey, tahun ni sangat meriah. Saya sangat happy dan teruja sebabnya semua datang. So makanan pun banyak disponsor oleh guru-guru, sumbangan daripada parents. So kita dapat buat banyaklah jamuan untuk bagi makanlah kepada student dan warga sekolah. So Ustazah selaku penyelaras mengucapkanlah terima kasih banyak-banyak kepada sokongan ibu bapa, guru-guru, pentadbir dan sebagainya dalam merealisasikan iftar kita pada tahun ini. InsyaAllah ada rezeki kita buat lagi tahun depan.
Kasih Ustazah, tolong jawab soalannya. Okey, itu saja.